saya akan mengajar sebab kita biasa tak lama dah. Okey, hari ni untung awal sebab hari ni kita akan belajar menulis perenggan. Bahagian B. Bahagian D karangan. B. C. Bahagian C. Berapa markah dah? 10 markah. Okey, untuk hari ni objektif dia awak dapat menulis satu karangan berperenggan dengan bentut. Okey, itu objektif dia. Kriteria dia pula, okey, awak kriteria dia pula awak dapat menulis sekurang-kurangnya 2 ayat. Dua je saya guna. Okey, 2 ayat menggunakan ayat gramatis dengan betul. Macam mana ayat gramatis? Dengar. Ayat gramatis macam mana? Mesti ada penanda. Ada penanda wacana. Okey, ini untuk objektif dan kriteria. Kemahiran dia seperti biasalah. Kemahiran menulis. Okey. Nampak? Okey. Tu gambar apa tu? Gambar apa? Siram pokok. Siram pokok ke tu? Sayur. Okey. Apa aktiviti dia? Siapa pernah menyiram pokok? Siapa pernah berkebun? Siapa pernah tanam kangkung ke sikit, tanam cucuk letak lada sikit. Ini adalah aktiviti berkebun. Okey, jatuh tangan. Hari ni sebenarnya saya nak mengajar awak penulisan berperenggan mengenai berkebun. Okey, dah situ dah? Okey. Ingat lagi tak macam mana penulisan perenggan? Berapa patah perkataan? Berapa? 50 patah perkataan. Okey, kita tengok contoh. Ni biasanya dia bagi contoh macam ni. Bahagian C. Takut awak tak ingat. Ya, ni contoh karangan berperenggan. 50 patah perkataan. Dia siap bagi apa aktiviti dia dan juga isi tersurat dan isi tersirat. Okey, dah bagi macam ni. Jawapan dia nanti awak buat macam ni. Boleh buat tak? Boleh kan? Senang je kan? Angguk. Lepas kita tengok boleh buat ke tak boleh buat. Okey, ni contoh karangan berperenggan. Okey. Dah? Saya kena tutup tau. Ya? Sekejap je ni. Kita akan belajar cara menulis karangan perenggan bahagian C menggunakan kaedah pensabak. Apa itu pensabak ya? Pen merujuk kepada penanda wacana, za merujuk kepada siapa atau apa, ba merujuk kepada buat apa dan ki untuk keterangan. Lihat gambar. Cuba lihat kepala.
kepala mewakili pen. Ya, pen untuk penanda wacana. Penanda wacana yang murid boleh gunakan ialah antaranya di samping itu dan akhirnya. Murid-murid boleh ingat A, B, A. Tangan kanan pula mewakili sa, iaitu siapa atau apa, merujuk kepada subjek. Tangan kiri pula mewakili ba, iaitu buat apa, merujuk kepada kata kerja yang digunakan. Dan akhir sekali, perut mewakili K, iaitu keterangan. Keterangan atau perluasan kata yang kita menggunakan bila, di mana atau kenapa. Okey, cuba ikut dia. Kepala, Tangan kanan untuk sa, dan perut K. Selamat belajar ya anak-anak. akhirnya. Ingat, dia ada ataupun asa. Boleh guna dua-dua. Ada ataupun asa. Okey, sekarang yang kedua, subjek. SA. Siapa, apa. Dekat sini apa biasa saya minta bawa? Siapa apa? Orang. Siapa apa? Kita apa? Kita hendaklah. Kita perlulah. Kita mestilah. Ni dekat sini. Dekat siapa apa. Kalau dekat ba kita menggunakan Buat apa? buat apa. Buat apa itu adalah kata kerja. Dan akhir sekali, keterangan. Ini adalah BMK. Apa BMK ni? Bahasa Melayu. Bila? Memanglah bahasa Melayu tu aman. Bila, mengapa, kenapa. Sini keterangan dia. Kita bagi tahu apa keterangan dia kat sini. Bila berlaku, di mana berlaku, kenapa berlaku. Kita nak membina ayat yang dramatis. Ni bagi ayat dramatis. Kalau setakat cakap sini je saya, buat apa ni tak dramatis. Bila masukkan penanda wacana, masuk siapa, buat apa, keterangan dia, itu adalah ayat yang dramatis dan kita nak buat hari ni. Perenggan tu. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, sekarang cikgu akan tengok.
Kita buat pembentangan setiap kumpulan. Okey. Kita mulakan dengan kumpulan. Okey, kumpulan 2 dulu. Keluar. Okey, awak tengok lepas tu awak cuba nilai mana yang betul, mana yang salah. Okey, kumpulan 2. Okey, kumpulan 2. Sorang membentang sebab ni nak lekat tak boleh. Okey, okey, semua kelas pandang depan. Okey. Okey, cuba siapa baca? Faiz. Okey, Faiz baca. Okey, tengok kalau ada salah awak boleh betulkan. Okey, Faiz ada air sikit lagi tak nampak. Okey, yang pertama. Antaranya kita dapat menjimatkan perbelanjaan untuk mengurangkan pengeluaran duit untuk membeli sayur. Okey, yang kedua. Di samping itu, kita juga dapat menyihatkan tubuh badan dengan berkebun. Okey, yang ketiga. Akhirnya, kita boleh menjanakan pendapatan dengan menjual sayur dan buah-buahan hasil berkebun. Okey, saya nak semua sekali tengok balik. Dia kata yang pertama, antaranya kita dapat menjimatkan perbelanjaan untuk mengurangkan pengeluaran duit untuk membeli sayur. Betul ke tak betul? Ayat dia tu. Mana yang tak betulnya? Dekat untuk mengurangkan pengeluaran okey, situ sanggup-sanggup ejaan salah. Lagi? Ayat tak kena. Untuk tu 2 kali. Untuk mengurangkan perbelanjaan ataupun pengeluaran duit membeli sayur. Untuk tu potong. Okey? Yang kedua, di samping itu kita juga dapat menyihatkan tubuh badan dengan berkebun. Macam mana menyihatkan badan? Tanam pokok. Bila awak tanam pokok, apa jadi pada badan awak? Di samping itu, kita juga dapat menyihatkan tubuh badan. Apabila berkebun, kita dapat mengeluarkan. Dan akhir sekali, kita boleh menjanakan pendapatan dengan menjual sayur dan buah-buahan hasil berkebun. Itu bagus. Yang tu betul. Okey, terima kasih kumpulan 2. Bagus. Okey, seterusnya kumpulan 1. Okey. Tengok pembentangan kumpulan 1. Okey, asal ni. Antaranya, kita dapat menjimatkan perbelanjaan kerana tidak perlu mengeluarkan duit dalam membeli sayur. Di samping itu, kita juga dapat menyihatkan tubuh badan dalam aktiviti berkebun dengan mengeluarkan peluk. Akhir sekali, kita boleh menjanakan pendapatan dengan menjual hasil tanaman yang diperoleh. Okey, ada kesalahan? Kat mana? Okey, tengok yang pertama. Ada tak yang pertama? Yang pertama antaranya kita dapat menjimatkan perbelanjaan kerana tidak perlu mengeluarkan duit dalam membeli sayur. Ada sesuai tak dalam membeli sayur? Tak. Ayat yang sesuai? Sayur dengan sayur. Untuk membeli sayur. Kita ada. Tadi dua-dua untuk bukan satu kan? Sini untuk membeli sayur. Okey, yang kedua, di samping itu 2-3 patah kataan di samping. Jarak. Kita juga dapat menyihatkan tubuh badan dalam aktiviti berkebun dengan mengeluarkan peluk. Okey, betul? Akhir sekali, kita boleh menjanakan pendapatan dengan menjual hasil tanaman yang diperoleh. Okey, betul. Okey, bagus. Kumpulan
1. Okey, tepuk tangan untuk kelas 1.